Ada geng ah? Mana ada geng? Bukan selalu bang, bukan selalu. Ya. Selalu saya kena bantai seorang-seorang bang. Hari ni. Saya terima je bang. Okey, mana? Okey. 1 2 3, lato. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Hello guys, welcome back to my channel. Okay gang, so sekarang ni saya ada job sikit. So sekarang ni kita nak pergi menjual barang RC. Masih lagi dalam cerita RC kita. So hari ni saya nak pergi jual remote saya yang saya beli hari tu lah. So hari ni nak jual dah. Aduh, itulah dia. Nama pun hobi kan. Kejap beli, kejap jual, kejap beli dan kejap jual. So sekarang ni saya nak pergi COD dekat area SCC Mall juga. Dekat area bawah tu kita ada buat COD. So jomlah kita jumpa. Dah lama ni tak main RC ni. Bye bye Noble 4+. Bye bye. So jom let's go on. Kita jumpa buyer baru untuk remote. Santai dia posisi. Mantu. Kalau mana yang tanyakan dekat mana SCC Mall ni bang? SCC Mall ni kat mana bang? So kalau korang dekat area Shah Alam ni, korang nak pergi dataran atas. Kalau budak-budak rempit panggil dataran atas lah. So kalau korang nampak bangunan yang ada kubah biru, itu adalah SCC Mall. Tu yang warna biru tu. So depan ni kita ambil area bawah sini. Nampak tu, selamat datang gitu. So ni SCC Mall. Yang ni lah. So aku ada COD dekat bawah sana tu. So sekarang ni jom kita pergi ke sana untuk menjumpa buyer baru kita tentang remote ni. Kenapa saya jual remote ni nanti saya akan cerita kan. So dia pun dah berjasa dengan saya, menaikkan saya menjadi seorang podium di Tamiya Open hari tu. Macam tak sangka kan. Macam tak saya Sam baru-baru main, baru 2 kali masuk tournament. So saya dah rasa lah macam mana gembira je bila kita dah spend duit untuk hobi macam ni dan kita dapat podium tu. Saya rasa bangga sangat. Saya rasa bangga. Tok guru saya pun cakap, "Ush, macam mana dia boleh podium?" Gitu. Nantilah kita akan tunjukkan dan menceritakan tentang benda-benda tu lah yang pelik-pelik tu. So sekarang ni kita fokus dekat penjualan remote dulu. Dan kenapa saya jual remote, kejap lagi kita akan ceritakan. Benda lah. So jom, mana buyer? Cakap tadi pintu selatan yang dari sini kot. Agaknya lah. Set, let's go. So ni remote dia, saya jual remote. So yang bawah ni saya tak jual lah. So saya nak kena buka dulu yang bahagian bawah ni. Ni kejap lagi nak pergi foundry ni, nak pergi buat machine shop. Nak ribu blok RZ 2 biji dengan double R punya head. So banyak kerja sikit lah. Ni semua penangan RZ member lah. So berkusu-kusu orang nak pergi RZ member. So sekarang ni saya nak kena buka dulu plate bawah carbon ni. Sebab saya jual remote sekali dengan power bank. So yang cover stand ni saya tak jual sekali lah. So saya buka dulu geng. Hey guys. Sul. Okay Sul bang? Oh mantap. Noble 4. Sul. Lagi aku nak tengok abang ni main kat atas jap. Boleh Jom. Okay, bye bye Noble. Bye bye. Okay guys, so settle lah kita punya urusan jual yang remote. So tadi aku singgah pergi ke RC Planet sebabkan aku beli EAC baru. So ni EAC untuk kategori Tamiya nanti bulan 8 saya ada join lagi. Hari tu saya dah lumba dah untuk Tamiya round 2. So kita next round 3 dia suruh pakai 60A. So low baru. Hari tu low open maksimum 120A. So round 3 nanti dia suruh pakai yang 60A. So saya dah beli awal-awal lah untuk 60A ni. Pakai modal. Sebab dia punya kategori tu hari tu 120A. So kita dah ada 120A. Tiba-tiba round 3 ni tiba-tiba 60A pula. Nak kena modal lagi untuk belikan EAC. Jual remote beli EAC. So sekarang ni kita pergi atas je. Dapat bersama rakan-rakan. Siapa ada? SCC Mall.
Assalamualaikum. Woo. Mo, welcome back guys. Aku jual Mo. Tak, benda aku dah jual. Sekarang ni baru sampai lagi. Ulah. Yang ni ada pro kan. Malam ni aku pro Jad. Malam ni aku mesti gempak punya. Ambil lah kat kau semua, ambil lah. Ambil. Ambil lah. Bagi nombor lah, ambil lah. Jual Noble 4 Plus. Beli ni kat Mok. Mok pakai apa? Tak ada apa. Remote petak tau. Nombor petak. Yang kapal terbang punya tu. Dombo. Oh, dombu. Ya. Bik, kau pergi buat kerja, Bik. Kawan-kawan nak tengok konten je lagi. Aku nak tengok barang RC. Malam ni gua mesti perlu ya. Cakap je nak apa. Tak lah. Orang punya lah tu order. Okay, geng. So, malam kan pergi RC. Jadi aku cerita pasal motor kat dalam. Okay? Lama tak cerita. Okay. Aku lupa. Ada YouTube. Lupa pula ada YouTube. Abang main tepi kan? So, abang try. Kalau abang main. Okay, buat muka. Ni, kamera ni. Apa abang? Takut tengah-tengah kita duduk ujung-ujung kan. Takut dia jatuh bawah. Weh, mak dia. Okay guys, hari ni kita ada geng Manang. Abang Manang. Pakcik Manang. Habislah tu aku cakap. Alright geng, so abang, mana motor abang? Ni. Oh, so motor dah siap dah. Okay abang, bagi sepatah 200 sikit bang. Dia tak try lagi motor tapi macam mana bang? Saya sebagai ni. Sebagai apa? Sebagai ni dah. Customer lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Sam lah dengan buat motor saya ni semua ni. Okay. Alhamdulillah lah, semua komplit siap lah. Alright. Mantul. So mantul. So abang nak pergi ke RZ member ni? Ya. So pesanan saya hati-hati. So kalau nak ride tu fly jangan lupa. Okay. Tunduk udang je. Tunduk udang je. Abang jangan gelak. Member tengah gugup bang. So guys, motor ni dah siap Motor ni abang ni baru beli. Dia beli dalam harga 16,000 macam tu lah. So sekarang ni hantar kat Sam, kat bengkel untuk buat overhaul. So sekarang ni condition engine dia dah macam ni dah. Agak new lah. So cun-cun kita ada plus dengan performance sikit. So jom kita dengar dia punya bunyi. So ni memang penangan-penangan RZ lah geng. Disebabkan nak dekat RZ member kan. Tu dia. So motor pun dah cun-cun. Tinggal ada bunyi belah mangkuk clutch lah. Itu next nanti boleh buat. So sekarang ni bagi abang ni pergi ke RZ member dulu dengan selamat lah. So bunyi pun dah cun-cun ni. Baru mantap Okay. So abang ni pun dah nak balik lah. Oh, Manang meriah betul lah ni lagi. Kita ada game lah. Ada game Mana ada geng? Bukan selalu bang, bukan selalu. Ya. Selalu saya kena bantai seorang-seorang bang. Hari ni. Saya terima je bang. Okay, mana? Okay. 1, 2, 3. Lato. Alright guys, so kejap lagi kita akan buat ke motor lain pula. So, sekejap bang So, RZ ni pun nak pakai ke RZ member juga. Dah tak banyak ni geng. So ni last dengan yang ni 2 biji last. RZ lain semua dah siap kat luar. Dah bak servis pun dah siap. So yang ada tinggal ni pun macam restore, performance. So ni yang geng-geng yang tak pergi RZ member lah. So ni motor daripada Johor, daripada Singapura, macam-macam. So yang ni kita buat restore kip. Kip ni pun agak pening juga sebenarnya. Biasalah geng, barang lama kan, mana nak cari. So bagi aku settle dulu, abang tu santai dia posisi. Mantul. Oh, tadi ramai belagak. Sekarang tak ada geng. Kau buat kerja. So siap dah cun. Kita dah buat dia punya bearing. So kita akan masuk lah untuk motor ni. Servis macam biasa, minyak hitam, tayar, check brake, apa semualah. So untuk motor ni cun tinggal pemasangan saja. So sekarang ni Apit mana Apit mana? Entah. Apa dia buat ni? Mentang-mentang dia kecil, dia jet time nang. Dia jet time. Dia acah-acah tengah kopi, cat lama.
Oh, tengah kerja eh? Oh, dia tengah kerja lah Nang? Okey. Dia tengah, okey. So, Apit, tadi gitu. ha? Hitam tadi. Tahulah. So, Lagi sekarang ni tahu. Apit tengah proses cover set keep yang restore yang kat dalam tu. So, sekarang ni benda ni datang dia pernah cat tin tau. Betul. So, so bila cover set ni dah pakai cat tin dan terlalu lama, kau tengoklah ni geng. Dia menjadi rekah-rekah macam ni. So kita kena buang habis-habis cun-cun betul ni. Kalau tak kita naik color untuk cat tukir, dia akan merekah. Ni tak habis buang lagi ni. Ni dah habis buang dah. Yang ni banyak lagi ni. So nampak tu. Leceh, betapa lecehnya. Macam mana Pit? Macam mana kita boleh tergolong dalam golongan yang membuat benda ni Pit? Sebab apa Pit? Sebab apa? Sebab boleh. Sebab boleh. Tu sebab lah kat situ dia repaint, repair, restore. So nak tak nak memang ni lah kerja dia Pit. Kan? Diamlah kau. Buat kerja lah kau. Alright geng, so sekarang ni Manang tengah siapkan RJ ni. Apit tengah buat cover set. So Sam tengah baru start nak potting. So semalam kita dah potting RZ. Dah keluar dah pun motor tu. Kita dah try. Memang cun-cun punya motor. So sekarang ni kita tengah membuat sebiji lagi. Orang hantar. Sebab kalau nak ikutkan potting, banyak lagi potting ni. Banyak lagi motor-motor yang nak dipotting ni kat belakang-belakang tu. Enjin-enjin ni lagi tu. Dengan yang kat sana tu lagi enjin. Tapi tak apalah. Saya ada customer hantar blok double R M8 untuk membuat potting standard modi dalam cakap. So jom kita santai di posisi layan blok aftermarket daripada M8. Let's go on. Mantul satu kali. Jangan. Okay guys, so sekarang ni kita berada di rumah saya. So sekarang ini adalah pot saya untuk merepair bahagian RC. So dekat situ kita ada body shell gantung-gantung yang sama colour dengan dia. So lori duduk kat bawah tu. So sekarang ni kita tengah membuat di bahagian yang kita main spek hari itulah, spek open. So ini adalah Tamiya TT02 guys. So ni TT02 yang saya masuk dalam pertandingan itu hari. Saya masuk dalam pertandingan GT Open. So satu lagi yang TT01, kita pernah buat video tentang pemasangan dia. So yang ni adalah GT spec. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.